11 April 1966, istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong keempat. Pada hari ini dalam tahun 1966, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu ditabalkan sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang keempat dalam satu istiadat pertabalan di Balairung Seri Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Sebelum berangkat masuk untuk bersemayam di singgasana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Nasiruddin Shah berkenan memeriksa perbarisan kehormat 100 orang anggota polis di Raja Malaysia yang diketuai oleh DSP Zainuddin bin Muhammad Hashim di pekarangan Dewan Tunku Abdul Rahman. Selepas itu, Datuk Maharaja Lela mempersembahkan keris kerajaan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Nasiruddin Shah dan baginda mengambil serta meletakkan keris tersebut di atas meja kecil di sebelah baginda. Baginda kemudian terus melafazkan ikrar yang disambut dengan laungan daulat tuanku sebanyak 3 kali. Serentak dengan itu, nobat di Palu, tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan dan lagu negaraku dimainkan. Istiadat pertabalan ditamatkan dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Nasiruddin Shah berangkat ke Istana Negara Kuala Lumpur dengan menaiki kereta Lincoln Continental.